Kalau kita tak jumpa Nabi akhirat nanti, tak ada ruang kita ke syurga. Tolong doa pada Allah, menangis dengan Allah, merayu dengan Allah, sujud kepada Allah, minta, ya Allah, tolong izinkan aku, ya Allah, isteri aku, ya Allah, anak-anak cucu aku, ya Allah, bertemu dengan kekasih-Mu di akhirat nanti, ya Allah. Kerana sesiapa yang tidak bertemu dengan kekasih Allah, baginda Nabi, di akhirat nanti, ruang untuk dia masuk syurga terlalu tipis. Sebab tu ada satu yang namanya syafaatul kubra. Nabi ni, dia bagi syafaat bukan kepada kita sahaja, bukan. Nabi ini diberi oleh Allah satu kedudukan memberi syafaat kepada seluruh nabi-nabi lain dan umat nabi-nabi lain. Umat ini pergi kepada Nabi Adam, minta supaya Allah segerakan hisab. Nabi Adam kata, aku tak mampu nak tolong. Pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada nabi-nabi lain, semua tak dapat. Pergi kepada baginda Nabi Muhammad. Maka di saat itu Nabi sujud kepada Allah, maka barulah Allah memulakan yaumul hisab. Inilah baginda Nabi. Maknanya apa? Tidak ada seorang pun termasuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, wali-wali Allah, orang-orang soleh, apatah lagi kita yang banyak dosa ini, tak ada seorang pun yang akan masuk syurga kecuali dengan baginda Nabi SAW.